Hello guys. Ni kawasan perumahan. Perumahan ni kat dalam tau. Tapi perumahan ni dia parking tak ada. Orang Malaysia ni kaya-kaya. Satu rumah 3-4 biji kereta. Kalau anak tu ada 11 biji kereta. Cuma tak syok tempat ni air kotor lah. Okey guys, hari ni saya nak pergi satu port jalan. Saya nak tengok satu tempat main golf ni. Saya sebenarnya nak main golf, tapi saya miskin. Jadi saya pun angan-angan lah kan. Tapi nak buat macam mana, angan-angan tu penting. Orang gila tu, bila dia berangan tu maknanya dia gila. Dia biaya lah. Masalah orang kita ni tak suka berangan-angan. Orang panggil kita gila. Macam saya lah, orang panggil saya gila pun saya peduli apa. Orang banyak panggil saya gila. Gila pun gila lah, tapi mampus lah you kimak lu. Okey guys, ni Jalan Pancung guys. Nama tempat ni saya panggil dia Kubu Gajah guys. Kubu Gajah. Ni jalan baru. Anda tahu sebab apa mereka buat jalan ni? Sebab dekat sini banyak lombong-lombong nak buat perumahan. Pandai dah abeng memang pandai, otak cerdik. Tuhan bagi mereka kebijaksanaan. Yang kebodohan mereka ialah mereka tak dapat hidayah lambat lah. Ni semua nak buat jalan lah. Bila dia buat jalan macam ni, di kanan rombong ni mereka punya. Mereka ada duit, mereka jual rumah mahal. Anda bayangkanlah, masa saya jalan ni kan, tempat ni semua dah ada jalan. Rupa-rupanya memang nak buat rumah lah. Jadi anda datanglah sekarang. Lepas ni anda tak dapat dah jumpa lombong-lombong ni. Semua nak tutup buat jalan. Kimak betul lah. Tu semua jalan lah tu. Mereka nak buat kawasan rumah kan, rumah. Sebab dah tanah dah tak ada. Bila dekat area sini, kalau dapat buat rumah, dapatlah jadi kaya. Ini rumah zaman British guys. Tahun 50, tahun 60 British, zaman Piramli. Kat sini lah saya cakap tadi nak main golf. Dekat sini kalau anda kerja government dapatlah main. Tapi macam saya tak minat main bodoh-bodoh ni. Anda bayangkan padang dia besar, buah dia kecil je. Lepas tu untuk apa entah. Tapi rumah ni cantik. Tapi saya takutlah nak duduk malam-malam. Memang tempat macam ni banyak bunian lah, bunian. Saya pun dulu suka paranormal, tapi sekarang saya tak suka. Sebab paranormal ni anda perlu tangkap hantu. Tapi hantu tu sampai subuh tak keluar. Yang keluar selalunya orang perasan hantu, bunyi cicak, bunyi tikui. Orang Melayu kita ni, ni kampung orang Melayu ni. Kampung orang Melayu, kita boleh jumpa lah Hilux. Orang Melayu suka pakai Hilux sebab boleh bawa barang. Tapi sebenarnya Hilux ni mahal. Mahal sebab apa? Sebab dia tayar besar, semua mahal. Tayar dia pun 600-700. Okey guys, saya dah sampai dah dekat saya punya port. Saya nak lepak dulu minum ais suam je. Tak ada duit kan. Tapi nak buat macam mana? Ni kedai mamak ni. Kedai mamak ni murah saya makan. Ni tosai semua RM1 je. Capati RM1 dah. Mamak kampung. Okey guys, jumpa lagi guys. Kita lepak tempat lain lagi. Bye bye.